Awang, jangan lupa beli beras ya. Beras kita dah habis ni. Kalau aku menang, mungkin rumah boleh berubah. Aku boleh belajar ke benda tu? Mula miskin mula jadi pesilat ke? Silat ni kau main tiru je. Kau tak layak. Cukup. Kalau kau hebat, tak perlu hina orang yang lemah. Setiap manusia ada kelebihannya sendiri. Kau nak belajar silat ke? Ya pakcik, saya nak masuk pertandingan. Kalau begitu, kau cuma ada sampai hari pertandingan sahaja. Kau serius nak lawan aku? Pakcik, ini duit hadiah saya. Simpan je hadiah tu. Mak kau lebih perlukan.